Dah beli iPhone 17? Takkanlah tak ada protection. Bukan protection tu, protection. Casing, tempered glass. Ni kamera ni, bonjol kamera yang mahal tu kan. Takkan nak dedahkan macam tu je. Kenalah protect. Nak beli brand apa? Good question. Jom aku tunjuk. Aku recommend untuk korang beli produk daripada X1. Kat dalam kotak ni dia ada dia punya casing, lens protector and hybrid polymer screen protector. This one casing drop guard 2S. Yang ni half clear and half black macam tu dia punya design. Lepas tu kat tengah tu dia ada MagSafe juga. Dekat MagSafe tu dia ada grip stand juga tau. So kalau korang tarik keluar macam ni, korang boleh rotate 360 darjah. Nak letak jari macam ni pun boleh, ataupun nak jadikan phone holder macam ni pun boleh juga. And yang paling best, korang boleh adjust ataupun boleh laras lagi dia punya angle tu. Next casing steel drop guard 2S. Tapi yang ni dia tak ada grip stand. Dia just ada MagSafe je dekat bahagian tengah tu. Yang ni kalau korang sarung dia lagi cantik. Dia punya logo Apple tu memang ngam-ngam dekat tengah-tengah tu. Kalau yang tadi dia punya logo Apple tu dia akan cover ataupun terlindung sebab dia ada dia punya stand tu. Aku nak pasang dia punya screen protector pula. Okay, dia cakap screen protector ni 7 kali stronger impact protection tau. Cara nak pasang dia senang je. Korang just ambil je stiker dust remover ni and korang buat je macam ni untuk nak buang dia punya habuk-habuk tu semua kan. Nampak macam tak ada habuk kan, tapi korang tengok kat stiker tu banyak habuk yang melekat. Korang ambil dia punya screen protector ni, lepas tu make sure pasang betul tau. Mana satu atas, mana satu bawah. After dah pasang, korang just tarik je macam ni. Lepas tu buat macam ni. Tunggu for a few second. Lepas tu korang dah boleh buka dah. Kalau setia ada bubble lagi kat ujung-ujung tu kan, tak perlu risau. Korang just guna je tools yang dia dah sediakan ni. Korang just tolak je bubble tu keluar macam ni. Senang je nak pasang benda ni. Serius. Nampak? Tak ada bubble pun. Semua dah ngam kat situ. Screen protector ni dia tak ada warna purple ataupun biru dekat screen korang. Kebanyakan screen protector yang lain dia akan ada warna purple ataupun biru macam tu kan. Tapi yang ni tak ada. Next kita nak pasang kamera Armor Pro. Installation tu semua dia dah sediakan. Okay, korang lap dulu kamera korang bersih-bersih. Lepas tu guna tape dust remover ni untuk nak buang habuk. Ambil dia punya lens protection ni and peel off dekat bahagian situ. Lepas tu korang align je betul-betul and korang terbalikkan macam ni. Tampal dekat situ and korang dah boleh cabut balik. Kalau korang perasan dekat situ, dia ada tulis X1 tau untuk ketiga-tiga lens tu. So jangan lupa guys, dapatkan protection phone korang daripada X1. Baru confident nak pakai phone tu dekat luar kan.